Jangan ni. Assalamualaikum. Hello guys, welcome back to my channel Fendi Fishing. Okey, hari ni kita akan mancing ikan toman di Lombong Kemunting ataupun Lombong Tangki di Kemunting. Itu tangki dah. Tak nampak tegang loh. So, hari ni kita akan mancing toman menggunakan IB. Okey, buat angin. So, ni dah buat angin aku. So, aku pernah set up dulu. Aku bersama adik aku, Afiq. Ya. So, aku dah set up dulu buat IB aku. So, korang layan je video, okey? Check it out, layan je. Okey lah geng, so aku dah settle lah setup IB aku. Lebih kurang dalam 15 minit jugalah baru settle siap IB. Siap letak enjin aku pakai Jaji King je. Buat IB aku pakai 2.7 meter bersama adik aku Afiq Akmal. Okey, mantap. So tanpa memasak lagi, mari kita luncur. Okey, layan je video ni. Jauh. Ambil cantik, cantik. Okey. Kontrol, Fik. Kontrol. Ha? Dah. Lekar. Kontrol. Mantap, Fik. Mantap. Lek. Kontrol. Lek. Datang kau. Dua. Jangan. Kena sikit tu. Bahaya tu. Santai ya. Nah. Mantap. Macam boleh naik atas ni. Dulu. Empat tali. 1, 2, 3. Mantap, Bik. Jaga. Okay. Mantap. Belangkas pakai pensel pada drift. Rod apa? Letak kau black art situ. Itu mantap. Spek 2 lah. Dua. Apa ni? Tali apa? 54 LB. Tali Ozmi 20 LB. Mantap lah, Bik. Badulah. Gila. Jangan bagi tinggi sangat. Kita nak buka mulut. Tengok. Apa ni? 4.4. Aduh lah, Pi. 4.4. Okey geng. Aku tak strike lagi. Tapi adik aku dah strike dah. Nampak ni. Dia sikit ikan dah. Berapa kilo? 2 kilo. 2 kilo mak. Besar weh. Pakai drift. Pensel pada drift. Kena sikit eh. Risau. Besar weh. Besar. Masya Allah. Lawa. Pakai rod Rataka 2 ya. Black Hat 2. Pakai rod Rataka Black Hat 2. Tali Azmi kali 4 20 LB. Dawa PR2, PR Pro. Mantap lah Fik. Mantap. Padu mantap. Korang layan je video ni, okey? Jangan. Bahaya. Rumah ni dia bergeruk. Fik cantik, Fik. Lek. Bukan. Lek. Tak. Abang ribus. Layan. Ya, Fik. Apa, Fik? Kau. Jangan rembat. Dah sembat dah.
Layan. Ui, layan. Mantap lah, Bi. Sama juga. Ni saiz. Jangan mulut. Jangan mulut main ni. Jangan mulut Saya tipu lah. Lepas teli sikit. Ui, ni lagi saiz. Habis, rentek sikit. Wah, strike kedua. Ui, Kali ni pakai SP pula. Guys. kepala. Ya. Tengok. Ting. Apa kali ni? Banyak gila kutu. 5.2 LB. Mantap guys. Nampak tak? 5 LB. Mantap. Yes, right. Novik. Mantap lah, Fik. Masya-Allah. 5 LB guys. Pakai apa? Ozmi apa? Baby silencer. Mantap. Dia pakai leader 30 pound daripada Dr. Break guys. Mantap lah, Fik. Kata-kata sikit. Kata-kata sikit. Hampa check in boot ni kat Tekong Fendi. Banyak lah. Pada mantap. Aku tak ada lagi. Kau layan je video ni. Apik kentut. Mantap. Oh, lucu ya Allah. Dah. Lucu. Aduh, mantap padu. Kau layan je. Oi, bagi abang ah. Dapat 2 ekor ah. Tak lekat. Aduh, lucu lagi. Ya Allah. Macam awal tau. Dia. Mantap. Kor. Alhamdulillah. Come on. Pani. Solid. Ini saya lucu lagi. Macam tu dah. Dah. Angkat lidah. Apa, Fik? Mana tak apa. Mana. Memang buat tak apa. Mantap. Kena ujung lah. Lupa lapis tu. Okay, geng. Alhamdulillah dapat kat aku. Mantap. Padu. Ni. Okey. Wah. Tengok buat tadi. 4.2 LB. Mantap. Dapat 4.2 LB. 2 kilo. 2 kilo lah. Alhamdulillah. Lawa. Dekat Lombong Kementing. Waduh. Akhirnya Tekong tak jumpa. Nyok. Setelah 2 kali lucut. Mantap aku pakai ni silencer pada Ozmi. Ni dia. Padu mantap. Apa ni? Capture. Capture 3.5. Antara def 20-25. Aduh. No. Tekong dah tak tumpang. Okay.
masing-masing tak kumpul. Okay, boleh balik. Okey lah, geng. So, pukul jam pun dah menunjukkan pukul berapa lah. Dah pukul 12.20 dah. Ui, panas. Hangit. So, aku berjaya mendapatkan seekor bujang lebih kurang sekitar 4.5 ke 4.4 LB lah. Aku lupa lah. Dan adik aku je dapat 5 LB. 5 dengan berapa LB lah? Dengan 3.9 LB lah. Padu ada mantap lah. Oh, dia pun tengah mencuba lagi. So, jangan lupa like, share dan subscribe Fenivishing untuk layan video selanjutnya. Okay, sekejap layannya.